Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata ra'sal ibadat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fil af'ali wal asma'i was sifat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Ustaz Hafiz selaku pengacara majlis, pengurusi yang berkuasa Masjid Nurul Iman, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 20 Rajab 1447 bersamaan dengan 10 Januari 2026, kita dapat berkuliah sekali lagi di Masjid Nurul Iman di bawah tajuk solat dijaga, masyarakat terpelihara. Tajuk yang sangat comel, mengingatkan kita pada tanggungjawab kita bagaimana nak jaga keluarga supaya aman, damai, hidup bahagia di dunia dan ceria di akhirat. Kita kena ingat, kita bukan duduk sini saja. Dunia ni sementara saja. Kau nak pergi sengotinya ke akhirat. Manakala tak dijaga hal ni, di dunia ni, di akhirat apa nak jadi, Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Kita kata cukup berbahaya apabila kita duduk nampak dunia je, tak memikir ke akhirat. Jadi Alhamdulillah, suka kita setiap kali mari Masjid Nurul Iman ni ada keceriaan, menambahkan kecomelan. Macam-macam program yang kita buat, tujuannya supaya nak mendekatkan masyarakat, supaya masjid ni, rumah Allah, menjadi tempat kita berkumpul, tempat kita berbincang, tempat kita bertemu setiap hari. Rasmi dari 5 kali. Kalau tak ada 5, 2 pun mana sabar dah. Nah, kalau apa nak kata? Saya tak ada 5, tengah hari tu ada kubur, ada maghrib. Maghrib baru beli Isya. Tak ada juga, tunggu usia. Tunggu. Pasal tu hari motivasi kata, masuklah ke dalam masjid dengan berdiri, jangan masuk dengan melentang. Kalau masuk dengan melentang boleh. Satu tim kita tersebut nama kapur, tapi ada satu kematian terkawasan kita. Jadi kita pada kebajikan kita ni, kita offer kalau mati, mari ke masjid kita, Masjid Pondok Sengaria ni, mari sini kita salat jenazah. Dengan kalau waktu pelajar ada tu lebih kurang dalam 500 atau 600 orang solat jenazah. Ramai. Kok paling kurang, kok Nabi nak pun 40 orang. Kita ni ada 400 lebih. Tunggu punya tunggu tak mari. Tak mari mana. Dengan cerita, tanya. Ada tak apa, kita bagi tawar aja. Orang nak mari-mari, tak mari tak apa. Tapi ayat yang sedang ni berhujung. Jadi orang tanya, tak siapa pergi ke masjid tu? Banyak. Kau dia kata, ini pun dia tak pergi masjid, so pergi. Ayat juga. Ayat ni panggil ayat juga. Dia kata hidup boleh tak pergi, mati kita nak pergi apa? Oh. Para jemaah sekalian, kita hidup di bawah taufik Allah Azza wa Jalla, hidup di bawah kasih sayang. Kalau telah Nabi SAW kata, Nabi kita bersabda, apabila Allah nak beri kebaikan kepada mana-mana hamba dia, istakmalahu. Allah tak ada beri kerja kepada orang. Apa dia beri kerja? Beri kerja maksudnya, dia buka pintu hati, jinak dengan masjid, suka
kata tiga ni kalau kita ada dalam keluarga kita, rasa ketenangan itu ada, alhamdulillah. Orang yang panggil ceria lah hidupnya, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, bila mari bulan Rajab, kita tahu, nama orang tahu bulan Rajab. Bulan Rajab apa tahu? Pasal apa bila mari bulan Rajab orang tahu? Sebab apa? Apa orang tahu? Jawapan dengan sebab apa? Kamera orang jamu. Orang jamu. Sebab tu imam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oh, Rajab dah kita. Tu imam doa tu orang tahu dah ada masa waktu. Macam budak-budak gua di Facebook. Dia kata tanda bulan Ramadan nak masuk tu. Orang yang ada buat rumah dalam TV tu, kita malas sebut nama syarikat, sebab dia tak payah royalty. Ada nama. Orang yang tahu nama syarikat dia? Tahu. Syarikat buat rumah. Anak pasal tu dia punya buat rumah lagi. Jadi Rajab, bila mari bulan Rajab, kita tahu siapa dia royak. Imam bagi tahu bermula dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatlah kami bulan Rajab ni sampai ke bulan Ramadan. Jadi itu dia memang menjadi satu amalan para ulama salafus saleh. Bila masuk ya bulan Rajab, bahkan ada dulu pada tu lagi katanya 5 bulan 6 bulan sebelum Ramadan dah doa dah sampai bulan puasa. Pasal apa dia doa? Sebab dia tahu Ramadan ni satu bulan yang besar, kedudukannya di sisi Allah. Orang yang sampai ke bulan Ramadan, rahmat besar bagi dia. Tapi kalau siapa saja tak buat hijau, puasa pun tak. Kalau puasa pun tak jaga SOP puasa, raweh pun tak pergi, maya Jumaat pun tak apa. Puasa tu kita tak makan saja apa yang tak, kita kata rugi juga. Jadi peluang pasal tu nak para jemaah sekalian, bila mari bulan Rajab, Rajab ni salah satu daripada bulan haram. Yang kita belajar dalam Quran, Allah kata minha arba'atun hurum. Bulan dalam setahun ada 12 bulan, 4 bulan haram. 4 bulan boleh haram. Rajab kita tengok hak sekali dengan dia ni, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ni hikmahnya orang kafir, walaupun dia kafir tapi dia hormat kepada bulan. Bulan haram dia tak kuat sama dia. Orang kafir ni bukan hidup kan. Kita sekarang bukan ada Facebook kan. Kata aku dah pakai posta orang ni, tepek gambar orang ni. Oh dia bukan sungguh. Aus ni Khazraj di Madinah. Lama perbalahan hari itu sampai 120 tahun. 120 tahun. Lama dia balak. Kalau dia ada kata orang Melayu ni balak lama, kata selama Arab lagi. Tapi mari Nabi boleh menyatukan. Boleh ya kan? Sebab Nabi kemukakan Islam kepada masyarakat Madinah. Dia duduk di bawah panji Islam. Dua-dua ni jadi bersaudara, diberi satu gelaran yang besar, mendapat kemuliaan insya Allah. Nama dia Al-Ansar. Ansar maknanya golongan penolong. Lawan dia Muhajirin. Muhajirin orang hijrah. Orang hijrah ni mana orang tinggal kampung, hijrah satu tempat. Payah nak main hijrah ni, tinggal keluarga, tinggal harta benda. Sini ada satu bau yang nak kita lihat. Tak sebut bang, dalam hijrah mana lagi? Apa boyo ni? Apa boyo dalam hijrah? Sana ni mana? Ayat hadis ni ayat mana? Jadi hijrah juga. Sudah betul itu. Pakai di sana hijrah tu. Masih. Dia panggil dalam hijrah. Dia banyak dia. Mula hayat ni kalau pada hari haji ni kalau dia buat satu bangunan yang besar di pondok tu, kita pun nama dia Mabna Air Haji. Masuk ingat cara tu. Jadi kalau dia di kampung pelat-pelat, dia di kampung berhala. Ada sunat kan? Main kampung berhala, orang sudah dia tukar kampung bahagia. Pakaian jadi bahagia kok dia. Nak bahagia di situ. Rasa kalau di kolom pelat ni ada tulis di cabai 3 kucing. Dia tulis apa? Macam mana? Bola kerat,
anda paling bahagia. Kita pun mikir bahagia ke mana? Tak apalah, orang kata bahagia, kita kata bahagia tak? Nak kata. Jadi kita Nabi dia panggil al-fa'lu, maknanya perkataan yang baik. Kita kena sebut benda-benda yang baik, bahagia, lalu hijrah kan. Jadi orang muhajirin berpindah sampai ke Madinah, orang Ansar sambut, nama dia Ansar, mana orang dulu. Jadi orang Arab dia pergi seperti. Maka pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ni bulan haji. Zulqa'dah orang pergi Mekah, Zulhijjah orang buat haji, Muharram malah balik. 3 bulan ni tak boleh pergi. Dan buat dia dengan kata, kafir-kafir dia syirik dia dengan kata bulan haram dia tak pergi. Tuan-tuan. Kemudian dia supaya Mekah ni tak sunyi, tengah tahu dia lebih besar daripada dosa bulan lain. Kita kadang-kadang bila sebut dosa besar bulan lain, kita mikir lagu mana dia jadi besar, dia jadi kecil. Lagu mana dia punya kira-kira macam mana? Mudah nak kira. Ngopak orang ni. Dosa ke tak dosa? Dosa. Ngopak kau kemo dengan ngopak dalam masjid, mana besar? Ngopak sama ngopak. Ngata orang rasa, hak tu dalam kemo, hak ni dalam masjid. Mana besar? Jawabnya besar. Dalam masjid dosa. Itulah. Maknanya bulan sama bulan, tapi dalam bulan haram lebih besar dosa dia sebab bulan ni bulan haram. Orang pergi Abu Talib menghidup ngopak orang duduk ngata orang itu duduk pergi dalam bulan ni, maka itu dia bagi satu bulan yang besar. Jadi alhamdulillah bila mari bulan Rajab kan, salah satu daripada agenda yang disebut oleh masyarakat iaitulah dia panggil Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj memang berlaku. Al-Quran sebut dalam Quran satu surah nama dia surah Al-Isra'. Tapi ayat dia soal Isra' itu satu ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah kata aku buat jalan. Bukan Nabi jalan, aku bawa dia jalan. Bila Allah kata dia bawa jalan, kita orang beriman tak rasa pelik lah. Sebab yang memperjalankan Nabi SAW. Siapa dia jalan? Allah bawa. Macam kita dulu ni, mari di Mekah, hari ni balik. Pelik ke tak pelik? Pelik ke tak? Tak pelik lah kalau pergi ke kapal terbang. Tapi kalau pergi ke basikal, ramai ada orang kata basikal. Orang kapal di tanah ada kata. Jumpa di Mekah, anak mana orang dah jumpa. Tak haji baru ni jumpa orang jalan kaki. Mari kita Malaysia di jalan kaki. Tak ada sungguh. Tak ada apa kursi yang laut tu. Jumpa itu Arab. Arab kata nak pergi mana? Jalan kaki. Pergi Mekah. Hai, tak dia. Arab ambil pasport dia beli tiket lepas ni. Apa dia? Orang lagi tu nak kira jalan kaki ke tak? Jalan kaki sebab dia tunggu rumah dia bawa pergi RM200 dalam poket. Nak pergi Mekah. Kita ada RM20,000 tu sampai apa pergi Mekah. Mekah tak daftar. Nak sampai mana? Kalau daftar apa tak ada. Ini dipanggil. Jadi perjalanan bila kata Allah yang menjalankan, tak boleh lalu. Tapi kita ni alam mungkin kan buat kita betul-betul. Orang pun tak kata. Tak boleh lagi kalau dia mimpi. Oh jadi. Kalau dia mau apa? Tak duduk, tak ada makan ubat. Contoh hidup buat kena kopi. Kau yang dia pergi makan apa? Sama ada orang tali pokok ambulan ataupun tali pokok bini dia. Mana tak ayah kita pelik pagi ni? Tanya dulu cerita tu. Mungkin kan tak apa, mimpi. Nyak kita. Mungkin mimpi, siapa dia? Boleh pergi. Betul. Jadi kita kata Allah Ta'ala memperjalankan Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj, satu perjalanan yang cukup baik, cukup ajaib. Tetapi walau macam mana pun kita tak perlu faham apa boleh berlaku, apa panjang cerita. Yang kita nak fokus pada tajuk kita dalam peristiwa itu, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi kita naik, setiap langit dia jumpa seorang Nabi. Naik langit yang pertama jumpa dengan Nabi Adam AS.
Langit yang kedua jumpa Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit yang ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf. Lepas tu langit yang keenam jumpa dengan Nabi Musa. Yang ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Lepas tu dia naik Sidratul Muntaha. Masa turun tu jumpa pula Nabi Musa. Nabi Musa sekat dia berjalan. Nabi Musa tanya, Allah Ta'ala beri apa umatmu? Sini orang jadi kulit. Pasal apa Ibrahim tak tanya? Kenapa Musa tanya? Sedap ke cerita. Kenapa Nabi Ibrahim tak tanya? Patut Ibrahim nak tanya ni sebab Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam hari daripada dia, cucu dia kan. Nabi jalan Nabi Ibrahim dua lorong. Lorong isteri yang pertama, nama apa isteri yang pertama? Nama apa? Isteri yang pertama. Hajar ke Sarah? Dia kalau pak isteri dua tak boleh jawab dia. Jawab yang Muslimat belakang tu. Tunjukkan di sini. Hajar mu kepada Ismail. Sarah. Ingat. Kena ingat nama bini Nabi tu. Sarah. Ya. Sarah anak dia Ishak. Ishak mari daripada Yakub. Yakub tu Israel. Baru jadi Bani Israel. Lepas tu bagi Yusuf. Ada pun Ismail, mak dia Hajar, dia Mekah. Jadi Nabi kita salah mari daripada Ismail. Jadi orang tanya, kenapa tok dia tak tanya Nabi ketika turun? Tapi Nabi Musa dia tanya, ya Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Taala anugerahkan kepada umatmu? Tuhan apa kepada umatmu? Nabi kata salat. Kam berapa kali? Khamsuna salat. Gini kepala Nabi Musa saya tak boleh. Inna ummataka la tuti, umatmu tak mampu 50 ni. Nabi Musa guna pendekatan pengalaman dia. Bani Israel dia semaya 2 kali sehari. Tu pun tak semaya Ramadan. Kalau 50 tak boleh jadi ramah tak semaya. Oh 5 ni pun tak ada dekat ambil tahta iman. Tahu? 50 pun lebih dari itu. Maka Nabi kita dengar nasihat Nabi Musa, naik semula ke Sidratul Muntaha, minta kurang sehingga tinggal berapa? Tinggal 5. Cuba Musa tu Musa naik kali minta. Tak ada lagi tu. Nabi Musa cerita pengalaman dia. Ini kata-kata kadang-kadang orang tanya, ilmu saja tanpa pengalaman tak boleh tak jadi. Pengalaman saja tanpa ilmu tak ada juga. Ada terama pelajar-pelajar anak-anak kita belajar di bahagian unit pertanian di universiti. Balik-balik pagi waktu buat CD, combo, tak? Sehingga pertanian. Ada bicok dia jatuh. Itu saya ini pokok. Tak tahu lagi. Orang tu orang tak ada CD berapa. Tapi tanya jadi berapa hari mana? Ada jawab. Pengalaman. Tapi kalau pengalaman dikembang dengan ilmu, mantap. Jadi Nabi Musa AS dia bercakap melalui pengalaman dia bahawa umat Bani Israel 2 solat di sehari tak jadi. Kamu hormati umatmu ni 5 tak ada tu. Dinaik pula. Tapi Nabi SAW kata aku malu kepada Allah. Cukup 5 ni kita tahu umat ni. Timbul soalan, pasal apa Ibrahim tak tegur? Kenapa Nabi Musa tegur? Ini soalan dia ni. Kita main motivasi sikit lagi. Apa nak motivasi? Pasal apa Nabi Ibrahim tak tegur? Pasal apa Musa tegur? Soalan. Ada kewingan ni malam ni. Dia kita suka tanya sebab bila tanya orang dia lekam. Itu kaedah motivasi ni. Bila tanya tu orang nak tahu. Jadi kata di para ulama dalam kitab Rahim Tadabbur. Tengok kita ni. Faham kita? Kita rahsia sirah. Dia kata Nabi Ibrahim di darjah Khalilullah. Khalilullah ni mana kekasih Allah yang sangat orang panggil sangat aku gapo dia banyak kata Jawa 50. Kalau dia kata 500, Ibrahim kata 500 lah lumayan. Sama kata ambil 500. 50 pun tak ada dah. Cuba tu bayangkan 50 hari, 50 solat sehari semalam kita bagi dengan sehari semalam ni 60 minit 1 jam, cak kali dengan 24 jam, dia akan tubik 1440 minit.
1400 minit bagi dengan 50 waktu solat. Setiap solat dia jatuh ke 28 minit solat. Dah okey dah. Berapa tak bila ada macam ni? Berapa tak email ada? Sudah bel tu pakai komak tu, sudah komak pilih. Tak ada sudah makan lagi tu bila ada 2 bel tu. 28 minit sah. Sebab mana Nabi Ibrahim dia Khalil Khalil ni dia menyerah diri bulat-bulat dia tak katanya. Tapi oleh kerana Nabi Musa ada salah satu jawatan Allah Ta'ala beri dia, Musa kalimullah, orang yang banyak bercakap. Ada dalam masyarakat kita ni orang yang suka tanya, tidak ada. Jadi Musa dia tanya, dia siasat, dia guna pengalaman. Kita kata ini penting dalam kehidupan kita. Ada orang yang aku semata-mata Khalil, ada orang yang kalim, orang yang bercakap. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, maka bila kita kata kita nak mencari kesempurnaan solat dalam hidup kita ni, nak semaya ni cuma mukadimah tu. Mukadimah mana bisa tak? Sekarang mana ni buku apa ni ngurus ibu ni? Dia kalau tak bang tak apa lagi, bang tu tak keluar tu. Lama pun tak pasal kita. Kak Isra kata bang tu. Ada dalam hadis Nabi kata bila bang makan dulu berapa nak semaya. Makan dulu kan semaya dulu. Makan dulu semaya dulu. Dia kata kalau lapar makan dulu, kalau tak lapar ceramah dulu lah. Tak puas itu tak ada masalah. Baik. Jadi bila kita nak solat, nak jaga solat kita ni, solat ni lah yang akan bawa kesejahteraan dalam hidup kita. Dia kena ada 6 perkara. Tanda ni, lepas ni kita tanya ni. Jadi tanda orang tu nak jaga solat, dia kena ada 6 perkara. Yang pertama, kita kena jaga syarat sah solat. Dia ada 2 syarat sah solat. Yang kedua lagi syarat kesempurnaan solat. Sah dengan sempurna. Lepas tu syarat qabul. Ini ada lagi banyak lagi syarat-syarat. Yang penting kita nak ambil orang muda. Syarat apa ni sah solat kita ni, beberapa syarat yang kita kena ada. Yang pertama, kita kena ada wudu. Bila kita nak berwudu, kenapa nak solat kena ada wudu? Itu soalan dia. Pasal apa nak solat kena ada wudu? Sebab solat ni satu ibadat yang membersihkan jiwa manusia daripada kotoran dosa dan maksiat. Bila kita solat, as-salawat, Nabi sebut lagi as-salawatul khamsah. Selawat solat 5 kali satu hari ni menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga Nabi buat satu analogi mudah. Dia kata kalau lah depan rumahmu tu ada sungai, depan rumah kita ada sungai, kita mandi 5 kali sehari sungai. Bukan mandi kubah, mandi sungguh. Setengah boleh kata mandi kerbau. Apa mandi kerbau? Terus jumpa naik dulu mandi kubah begitu. Kubah mana gosok dia. Kita mandi dengan gosok, dengan sabun. 5 kali mandi, ada lagi kaki? Ada. Maknanya satu analogi yang Nabi kita buat comel. Nabi kata 5 kali solat satu hari satu malam, tak meninggal dosa dia. Jadi itu dosa kecil. Ada pun dosa besar, perlu pada taubat dan nasuhah, perlu pada taubat. Jadi bila dia kembali ni, solat menghapuskan dosa yang batinnya, maka dia nak penghapusan dosa yang zahirnya, ialah dengan at-taharah, dengan adanya wudu. Sebab wudu ni basuh. Basuh muka lagi, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Pasal apa kepala tak payah basuh? Muka, tangan, kaki. Kepala tak basuh, sapu je. Pasal apa? Lama dah payah. Lama dah dulu. Dia kawan-kawan jangan tanya. Kalau tanya dia tinggal. Kalau tak tanya tahu dah tu. Dan Nabi sapu gitu. Tak ada. Dia hak basuh ni hak buat hijau. Hak basuh ni hak buat hijau. Gak boleh buat hijau. Tangan dia ambil. Kalau Nabi kena tahu dia. Lepas tu kaki jawab pergi. Muka ni dengan kukunya dia lah, dengan mata dia, dengan telinga dia. Kalau dia tengok. Jadi 3 ni kena masuk. Sebab banyak maksiat duduk di situ. Kepala, kawan-kawan tak masuk, ada yang sapu. Sebab kepala ni dia memikir, dia tak buat. Jari orang yang atuk kepala dia.
Nak marah orang, tak mau dengan kepala dah. Tunggu pakai tangan, saya pakai kaki, atuk dengan kepala dah. Sekarang nak marah bini ni, kan dia berhatuk dengan kepala. Atuk kepala dia juga, atuk dia ni. Dia berkata, kawan dia nak kata, dia ni takut dari apa dia, kasut dia ni. Itu dia panggil analogi mudah. Maknanya Allah SWT dia bagi rahsia kepada kita ni satu benda je. Bila pandang kita pun nak fikir pada yang sapu. Nak sejuk dia. Itu mudah. Jadi yang kita kena ada syarat, kena jaga syarat kebersihan zahir dengan batin. Jadi bila kita basuhnya, jaga molek dua orang ni, insya-Allah kalau orang jiwa dia baik, jiwa dia tenang, masyarakat kita ni dua tu yang kena. Pasal itulah kita nak mikir lagu mana pun susah. Kecuali apabila manusia dapat ketenangan jiwa dalam kehidupan dia. Kalau tak tenang, tak jadi apa. Rumah sama dah kecil. Betul? Pasal itulah orang cerita orang ganti taksi. Bukan lewat taksi, orang ganti taksi beca tayar 3. Dia berhenti kita pernah hari. Tapi gratis pun harga taksi. Jadi betul ada orang kaya dekat Mina itu. Kedai ni bukan boleh minum sedap. Mari orang taksi berhenti. Air batu kosong sok. Okey baru. Dia minum tu apa-apa mau sudah sedap. Jadi orang kaya ni air batu kosong sok. Nak batu kosong juga pakai itu. Minum tak sedap lah, bukan tawar. Dia kenapa dia sedap aku tak sedap? Kenapa dia sedap aku tak sedap? Sebab orang ni panas, dahaga, letih, sesuai dengan dia air batu kosong tadi. Pasal itulah yang sesuai nak menghilangkan dalam lepas tu nak sedap pula carilah dia tarik ke bawah pula. Kita begitulah. Ada lagi kita mana dalam solat kita ni kita tidak akan rasa satu kemanisan dia apabila kita buat solat dalam keadaan yang kita memang bersedia untuk solat. Allahu Akbar. Itu yang pertama dia panggil kena jaga syarat-syarat solat yang sempurna. Banyak lagi syarat dia dengan menghadap kiblat, tutup aurat. Kalau kita nak bahasa memang panjang tajuk dia. Tapi kita nak kata ada 6 perkara yang kita kena jaga untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau masyarakat ni solat semati-mati, solat betul-betul, dia terasa kemanisan, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, itulah punca keamanan kita dalam masyarakat. Bila mana-mana pun punca orang tanya, apa dia berlaku, mesti punca daripada tak semaya dan lebat jenayah-jenayah yang agak berat. Tapi jenayah hak sehari dua ada sibuk ni dah, jenayah hak ni juta-juta ni, tu semaya juga. Anak di antara benda anak pelik lah. Tak apalah cerita ni ngalam merah. Waktu tu anak duk mengaji di Madinah tu, yang antara tugas kita ya melayani tetamu-tetamu mari. Biasa-biasanya kalau orang besar, orang kaya mari ni, satu apa jaga travel dia kata masa tu bukan anak lagi anak tu ada. Dia kata hantar bawa. Suka lah kita musim haji duduk mau besar-besar duduk ni. Ada orang ni Datuk ni setiap tahun dia pergi haji. Setiap tahun. Tak boleh kita tanya dia, mana begitu kadang-kadang kita terupai mana boleh Datuk pergi haji. Itu dia terbaru bonus dia waktu tu. Bonus dia tak haji pun ambil dia pergi. Mohon dah tak pakai lagi. Tak payung. Itu pun dengan penuh orang yang panggil penghormatan kepada orang yang mari haji, tamu Allah. Bila balik Malaysia, tengok haji. Adalah senarai masa tu tidak SPRM dan masa tu BPR lagi badan penjaga rasuah. SPRM bila mula tukang. Kita jadi pelik haji tiap tahun, ramah hak pergi haji, ramah hak buat maya. Tengok apa dalam bab rasuah dalam bab ni, riwayat bab riba ni, bomo juga pun. Di manakah kita azharus salat, kesan daripada solat itu di mana? Sedangkan Allah Ta'ala sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu menghalang manusia daripada benda keji dan munkar. Sebab jadi bila kita kaji tengok para ulama buat analisa kesan solat itu di mana? Duduk di solat ni bacaan. Sebab itulah dalam bahasa Arab kata as-salah dengan apa ni dengan makna doa. As-salah dengan makna doa.
Allah Ta'ala perintahkan Nabi bila ambil zakat, wasalli alaihim inna salataka sakan. Doa kepada mereka. Itu dalam Quran. Dalam hadis pun gitu juga. Nabi kata kalau orang panggil mu kena pergi. Kalau orang jemput kita kenduri, kita kena hadir. Kalau mu tak puasa, makan. Okey, mu tak puasa. Kalau puasa kita saya nak buka puasa. Wasalli alaihim. Nabi kata, doa nanti doa kepada rumah. Tak sama makan. Cuma kalau nampak dia sungguh nak suruh makan kan? BCR. Tak boleh bawa dalam kereta. Kalau pasal nak suruh makan juga, kita buka puasa. Sungguh tu yang bawa dah. Orang ambil kalau puasa kan ambil. Apa orang puasa rumah, orang tidak puasa juga. Betul begitu. Ini tak nyampe orang puasa orang bawa. Kalau apa bawa tak boleh. Berapa rumah kita ni? Boleh 5. Buat boleh buat sahur ke? Jadi solat itu keseluruhannya doa. Kerana itu dalam solat, di antara ayat yang wajib dibaca, sehingga dimaksurkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah, Syafi'i kata, setiap orang Islam wajib belajar bahasa Arab. Kalau kita dengar sepatah kata ni, mereka kita. Orang Islam wajib mengaji bahasa Arab. Anak padi nak mengaji kita. Kita ni kalau asal dekat Gorik ke bahasa bukan nama kita ni. Kau dia lah. Tak nak dia. Kalau dia di antara dua subjek hak masjid buka pendaftaran, ramai mendaftar, lari tak ada sudah, tak ada bahasa Arab. Kalau mengikut ramai nanti bahasa Arab dah jadi. Oh tak payah ada main huah, aku tak payah. Akhir kali pakai huah orang lagi ke, lari sudah dah. Jadi maksudnya yang wajib, setiap orang wajib belajar bahasa Arab, artinya belajar solat dengan Fatihah yang kita kena wajib baca. Dalam Fatihah Allah Taala sebut iyyaka na'budu ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ayat maliki yaumiddin, ayat ini ayat yang menghalang manusia daripada benda yang keji dan mungkar. Sebab pemilik hari pembalasan. 17 kali kita baca. 17 rakaat itu malam rasmi. 17 kali kita ulang Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Tapi oleh kerana kita tak sedar kita baca ke apa, jadi majlis termomo yang baca kabar-kabar kata yubuf. Akhirnya sudah gitu Maya. Kesan yang tidak ada dalam jiwa yang menyebabkan banyak berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Kita kata itulah yang sepatutnya solat itu perannya dia membersihkan yang zahir dan yang batin. Yang kedua, al-muhafazatu ala arkani, wajib kita kena jaga rukun solat. Rukun solat itulah yang besar ya. Kalau rukun tak ada, solat pun tak jadi. Mana apa dia? Al-qiyam, niat, baca Fatihah, rukuk, sujud, itu dia panggil rukun. Yang ini kita kena buat. Sebab apa? Dia setiap benda ada tiang. Setiap benda ada tiang. Rumah ada tiang. Kalau tak ada tiang betul. Jadi setiap ibadat dia ada rukun. Hak lain apa? Tak buat. Macam solat ni, banyak kita kata hak sunat. Macam doa iftitah, sunat. Baca boleh pahala, tak baca rugi pahala. Kena betul. Lalu ni kita kena betul definisi amal sunat. Kalau kita baca ustaz yang mengajar yang muda pak tua kita dengar, hak sunat buat boleh pahala, tak buat mana? Tak ada apa. Sedap gaya. Tenang juga kamu. Mana tak main sunat tu? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Nak kata boleh, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia memang tak ada apa-apa pun. Dari sudut dosa pahala tak ada. Tapi kita kena betul. Ayat ini diperbetulkan dengan bahasa ahli motivasi. Yang sunat buat boleh pahala, tak buat. Mana tak buat? Kena tegak. Sunat buat boleh pahala, tak buat. Tegak lagi. Tak buat. Dalam kepala tu. Tak buat, rugi. Baru nak kita kam lagi. Tadi baru abuan nak buat boleh pahala tak. Ini sudah maya isa ni. Tak ada maya sunat tu. Berarti buah kemo. Mau boleh jadi mana ni? Mau boleh jadi. Jadi mana nak? Rukun yang kita kena betul mana?
Nak betul molek. Kalau tu lah kadang-kadang masjid dia buat, dia panggil daurah ulang kaji solat. Mari jangan tak mari. Setengah orang ni selek mata. Kita maya 50 tahun dah maya. Nak ulang kaji lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, dia banyak benda kalau kita ulang kaji. Dia gini yang ulang kaji ni ibarat seperti kereta kita masuk pos paku. Tahu pos paku? Kalau tak ada dengar. Pos paku tahu? Tempat teh kereta dah. Pos paku orang panggil. Bila masuk pos paku, jumpa break tu awal kat belah, lampu mati belah, kena tak jadi gerak. Pos paku. Kita main solat molek dah. Termasuk pos paku. Anak sekali lalu kereta sini, menjadi bertanya. Boleh mari kita ada PPO. Kalau selalu tak, kita ada barang juga. Tak dulu saja. Boleh mari. Kita pun buka sini dia tengok. Dia tengok dia kena kali, kena apa? Ada kapal yang tak nak bayar aku belakang tak ada. Sudah. Kita ada pos paku. Tengok. Kita dalam solat, dalam ibadat, ada benda kita rasa molek tak? Rasa dia benda molek tak? Tapi bila dites, di mula-mula kita terasa, oh ni aku tinggal. Sebab tu dalam ulama kata, dalam semaya kita ni, semaya kita 4 rakaat semaya, dia ada 480 sunat. Kita nak bila apa tak ingat? 480 sunat. Kalau kita buat semua, banyak atau tak banyak pahala kita boleh? Banyak. Baik, kita semaya Allahu Akbar, tak angkat tangan. Tak sini betul tak pakai tunjuk gitu ya. So kita semaya kita. So, berapa sunat kita tengok? Banyak tu. Dah angkat takbir, nak rokok angkat. Tidak pula angkat. Banyak. Kita pakai tak angkat. So, tapi orang panggil rumah kosong, tak ada perhiasan, tak ada perahu, kata orang. Jadi pada itulah kita bila kita nak sempurnakan solat kita mesti kena jaga. Di antara hak Nabi kita marahnya iaitu dia panggil naqdi solat macam patut ayam. Tahu? Pakai bangun Allah. Pakai satu macam maya tu budak kan. Di maya dah. Dia maya kita tak ada bukan telefon lagi nak maya nak tanya WhatsApp. Sudah dah. Assalamualaikum. Maya ke mana budak ni? Dia panggil naqdi patut ayam. Jadi ada tak lagi ni? Jadi Nabi kita kena betul hak maya fardu, rukun kena jaga. Yang ketiga, penjagaan yang sempurna ibadat kita ni al-muhafazah 'ala al-awqat, kita kena jaga waktu solat. Inna salata kanat lana kitaban mawquta. Solat ni ada waktu dia. Dia tak ada waktu ada pakabah kita. Ada solat yang ada satu waktu. Ada solat ada 3 waktu. Ada 2 waktu. Macam mayasa, solat asar tu dia ada 3 waktu. Yang pertama sekali mula-mula tu masuk waktu kita semaya, itu dia panggil waktu yang pertama, yang awal. Lepas tu waktu tengah-tengah, waktu matahari dah mula nak kuning. Lepas tu waktu yang kritikal, ketika betul-betul matahari dah nak jatuh dah tu. Kalau semaya ketika tu Nabi kata tilka salatul munafik, tu semaya orang munafik. Maya orang sebab anak kerja masa, sedangkan dia tak maya di awal waktu. Jadi ada waktu kita tak nak main-main waktu maya. Macam waktu malam. Kita ada pahal ke? Isya ni setelah kita subuh Isya. Betul. Tapi kalau kita tengok dalam kitab fiqh, tak dia bagi 2. Waktu ikhtiar sampai separuh malam. Sampai setengah malam itu pada waktu ikhtiar. Kemudian waktu uzur tak apalah, dan kita setelah kita subuh boleh main. Kalau kita nak pergi dengan ceramah, kalau nak pergi buat kata kau pergi ke maya Isya itu, tak apa, tak subuh lagi ni, pukul 2 pagi bila maya Isya. Jadi kita kata itu di antara tidak jaga waktu dengan sempurna. Jadi Allah SWT Maha Kaya. Semua semaya lain, semua ibadat lain dia ikut bulan. Kecuali solat ikut apa solat? Ikut matahari. Hal lain ikut bulan Ramadan, bulan haji. Nak zakat pun kena ikut bulan juga. Seeloknya bulan Ramadan kita kata zakat.
ikut bulan Qamari. Tapi Maya tak ikut bulan. Mana Maya? Bulan tak tahu. Dia ikut hari. Pasal ikut hari, Yaumiyan, Yaumi, matahari kan dia naik hari ni, dia naik pagi, dia turun petang. Esok naik pula. Bila ke matahari tak naik? Bila matahari tak naik? Kiamat lah. Matahari dia akan naik hari-hari. Bila tak naik tu kiamat. Ataupun dia naik ke sebelah barat, naik hari ni, naik ke balik. Maka Allah Ta'ala letak waktu solat kita ni mengikut matahari. Sebab nak konsep 50 waktu tadi, nak kait 50 waktu tadi, setiap masa ada yang waktu kita ingat kepada Allah SWT. Bangun tidur, maya subuh. Kalau kita nak bahas, kita nak bahas apa yang kita bangun tidur segaman patut 10 rakaat maya subuh. Sihat kan? Zuhur tu patut 2. Tidak zuhur letih kita. Zuhur dengan asar pun santai. Zuhur pak, asar pak juga. Ya, maghrib 3. Ini bahaya nak jawab. Nah, dia suruh tadi nak jawab ni. Buka pintu nak suruh bicara. Yang penting, hidup kita ni biar tingkat dengan solat. Sebab solat dipanggil mi'rajul mu'min. Solat ini dianggap sebagai mi'raj orang mu'min. Mu nak cakap dengan Allah, mu solat. Mu nak mengadu kepada Allah, solat. Mu nak kecek dengan Tuhan, doa. Iya. Kita nak dengar Allah cakap dengan kita, baca Quran. Nak dengar Nabi SAW kata cakap dengan kita, dengar hadis. Jadi penjagaan waktu ni sangat besar. Penjagaan waktu ni sangat besar. Sebab apa? Sebab kita berdisiplin. Waktu makan kita tahu. No. Pagi ada waktu makan. Lepas zuhur ada makan. Lepas asar pun ada makan. Lepas solat pun ada waktu. Jadi kita kena jaga waktu masing-masing supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang berdisiplin. Tanpa waktu kita hanya. Ana selalu sebut kepada para jemaah, dari sudut kehidupan kita ni ada satu jadual yang kita kena buat dalam hidup, dia panggil manajemen ibadat. Manajemen ibadat ni kita kena jadualkan dalam hidup kita ibadat. Contohnya baca Quran. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kita baca Quran berapa lah sehari? Berapa muka sehari baca Quran? Tak boleh jawab. Dia orang tak jawab ni dua sebab. Tahu sebab apa dia? Yang pertama dia takut dia. Oh, no ho, betul tak? Oh, dia sebelah ya. 2 juzuk hari ni baca. Yang kedua, 16 kali. Boleh? Kau nak jawab apa? Nombor tak ada. Itu masalah kita. Tapi kita tahu ada lah dulu. Tetap ada dulu. Majid kita pagi-pagi dia baca Quran. Tak 2 muka, 3 muka. Itu semua tu cara nak baca Quran. Nak suruh baca. Jadi kalau kita tak letak jadual kita, tak ada manajemen dalam ibadat ni, tak baca Quran. Kalau dia kata, tak apalah, aku baca, bila ada masa kita baca Quran. Jawabnya tak ada masa semua. Sebab itulah kata di para ahli fikir kata, berilah masa untuk Quran. Berilah masa untuk Quran. Jangan tunggu bila ada masa baru nak baca Quran. Tak akan ada masa. Tapi kalau kita beri masa, dia kata ada. Aku lepas semaya mesti baca 2 muka. Belum semaya 2 muka. Pas nak buat kan sudah 2 muka belum semaya nak buat kan? Mari awal lah. Jangan kita tunggu tangga masjid. Jaga ada ke? Mari awal masing-masing awal dah 2 muka. Di antara kita ada jadual. Antara azan dengan qamat 10 minit. Maya sunat dulu, qabliyah dulu 2 rakaat, lepas tu sambung dengan baju cepat. Ada yang orang boleh hari-hari boleh khatam Quran, boleh baca Quran 1 juzuk. Kita duduk fikir apa dia boleh, aku tak boleh. Kena tanya. Kita kena tanya kita apa dia boleh, aku tak boleh. Dia apa? Sebab dia susun jadual. Dia susun jadual, dia kena jadual Tuhan tak akan dia kita. Ini jadual Tuhan. Jangan kita nyala Tuhan, kita nyala kita. Sebab bila kita tak ada masa, kita tak beri masa untuk Quran, maka Quran pun tak ada masa untuk kita. Yang keempat,
kita kena jaga solat berjamaah. Di antara kebahagiaan masyarakat mana-mana pun, bila kata orang, bila ramai solat di masjid tu, menunjukkan kampung tu hebat. Cuma payuhnya tadi, ialah kita nak kata baik, memang baiklah. Sebab setiap sudut kampung ni, taman-taman semua ada surau. Betul tak? Ada surau sini, ada balasah. Tak apa lah. Penuh surau masing-masing, tak apa tak. Kalau sini ada kata hari Jumaat yang penuh masjid besar, sebab surau tak boleh buat mak kan. Ini tak juga. Ada pasal tu, bila orang mari, Ustaz, kita nak bukit remuk surau, anak akan tanya dua perkara. Yang pertama, siapa nak jadi tu imam? Dia perlu memikir, ada ustaz tu. Ustaz tu dia kerja. Dia kerja. Kadang-kadang dia sekolah jauh. Kadang-kadang dia bersuara, dulu tak ada. Asal pun tak ada nak klik. Maghrib ni so. Kata hari siapa lagi? Tak ada jawab ni lah sebab mana tak sebab surah. Apa mana namanya di surah kapus pula. Sebab tak jadi. Banyak surah boleh buat. Nak hidup tak boleh buat. Nak hidup surah tak boleh buat. Jadi kita kena usahakan supaya bila kita buat surah ke masjid tak boleh ada imam. Kalau tak ada imam tak tengah masjid, majlis cari dulu. Surau kita nak buat surau. Macam surau musola di pejabat apa tu. Memang dia untuk orang pejabat tu dia. Waktu pejabat tu dia betul juga. Jadi kita buat surau tak boleh. Jadi lah ni nak ihya solatul jamaah biar hidup. Ni ada semua orang ni dia cuti. Dia kata ustaz saya pergi masjid ke ni. Kata apa? Pasal anak kecil mayat orang tinggal rumah. Kita boleh mikir kata mana nak bayar ni. Tu imam kapal yang tu tua ke muda? Tu imam kapal yang tu tua ke muda? Dia kata muda lagi. Kalau muda mana kita imam pada anak juga. Ada bini juga. Betul tak? Lagu mana kalau tu imam mayat rumah juga? Ini satu fenomena silap faham. Dia bila kita ada solat di Jumaat, kita kena pergi. Atau itu dengan apa sih? Kita semaya sini dengan tu imam Maghrib, kita sudah maya kita balik, kita jadi tu imam dia pula tak apa. Pas maya 2 kali kan? 10 kali pun tak apa maya. 10 kali pun tak apa. Solat dia. Tapi solat yang pertama tu fardu, solat yang kedua tu sunat bagi kita. Bagi dia nya fardu lah. Boleh ya? Baru dan. Baiklah masalah dia. Yang kelima, kita kena jaga khusyuk dalam salat. Nak khusyuk ni lah masalah kita tadi. Khusyuk dalam salat, kita kena doa banyak-banyak kepada Allah SWT. Di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW. Nanti Ustaz itu dia tak ada duduk ni. Dia punya doa. Allah kata, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min salatin la tanfa'. Jadi ada 5 riwayat dalam hadis Abu Daud. 5 perkara Nabi kita minta berlindung Allah Ta'ala. 5 perkara. Yang pertama, min ilmi la yanfa', aku minta berlindung daripada ilmu yang tak bermanfaat. Lalu ni kita mengaji banyak, ilmu kita bermanfaat ke tak? Payah nak jawab. Dia kata bermanfaat tak? Dia begini ya. Nak tahu ilmu kita bermanfaat tak? Makin kita tahu, makin kita kuat ibadat. Itu bermanfaat. Jadi kita tahu ke baik ilmu. Kata kau nak tak gitu. Ramai ada orang majlis. Itu tak apa. Sorban. Tahu tak tahu kelebihan sorban? Tahu. Tak apa setiap kali solat kena tolak. Kita seripuk kita ni tak payah pakai air. Jangan kan nak jumpa masjid berhubung pakai sorban. Adakah sebab masyarakat tak tahu kelebihan sorban? Kau buat tahu. Ada sebuah masjid anak lagi mengajar kuliah. Kalau kita sebut ni, sebut dari situ. Memang ayat lain tak orang. Kita duduk meja ni sudah mengajar kan. Kita duduk betul, duduk tanda kitab kita ni mana mengajar. Jadi memang
Biasanya untuk email ni kalau lepas kita panjang sikit kat dia, sudah baik kau makna. Kita tu daripada tempat ni, tak ada tempat nak semayang. Kata teranci gitu. Tak kata tinggal store kan. Maknanya dia tu bersungguh pada sarapan. Masjid Nurul Iman boleh ke tak boleh? Jadi insya-Allah boleh jadi. Kita nak tengok mandi tol ke? Jika mandi tol sepenuh, mandi tol betul nak bubuk sarapan. Pada telah Nabi sebut dalam hadis, lau ya'lamun nas, kalau manusia ni tahu kelebihan sarapan, mereka akan merebut sama mereka mengundi. Kali kita tanya tu email, apa yang senior, kata tu email apa tahu dah jadi tu email? Tak lama tak, 40 kan? 40 tahun jadi. Tanya kita ni berapa kali? Berapa? 30 kali? 40 tahun. Kata berapa kali tak diangkat takbir, nak mengundi siapa dah sarapan? Dia kata 40 tahun kena tolak tak nak suruh penuh depan. 40 tahun kena tolak. Pasal apa? Adakah ilmu kita mana yang tak manfaat ilmu kita? Kita sendiri nilai. Orang lain. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, kita minta berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Kita ni tak tahu lah khusyuk tak khusyuk, kita khusyuk. Ingat semaya berapa rakaat kita menaya di munajat dengan Allah. Wa min nafsi la tasbah, daripada nafsu tak pernah kenyang-kenyang. Mula Hayyu ni rahimahullah, dia buat analogi bandingkan nafsu ni. Dia kata nafsu orang ni serupa dengan umbuknya. Kadang-kadang pakai tu belok gini kan. Umbuk dia hijau kau. Umbuk dia muda ke tua? Umbuk dia muda. Nafsu kita betul. Tua jalan tak urat dah. Tapi buat salah ni. Buat salah ni. Ini jadi kita minta Allah Taala bagi pada nafsu kita ni bola kita tolong ke dunia ya. Biar nafsu ammarah ni nafsu yang sentiasa ajak kita mutmainnah, ajak kita buat benda baik. Yang keempat, wa min du'a ila yusma, kita minta berlindung daripada doa yang Allah Taala tak dengar. Bukan tak dengar, Tuhan dengar lah kau. Tak dengar maknanya tak perkenankan doa kita. Doa kita tak jadi apa. Kita ni kadang-kadang berorak benar. Doa kita ni Tuhan dengar lah kau. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan kata siapa dia? Dok minta aku dekat. Uji budak apa kata? Cuma cara Tuhan nak luluskan. Kalau kita atas surat penjawab, tidak kami itu cok diterima pada 10 daripada 120 ni. Pound dia tu. 3 tahun kita tanya, tak lulus lagi. Bila kita doa, Allah tak terima dah permohonan, tapi diluluskan bila di sini para ulama mengatakan kelulusan itu sama ada Tuhan wujudlah, Tuhan kita nak sukalah kita ya, happy. Ataupun dia tukar, kita minta nak beri, tapi Tuhan kata aku nak hilangkan daripada bala daripada mu. Dia tukar. Kita pun yang kita nak, tapi bala tak mahu. Baik juga, tapi kita tak tahu. Tak apa happy lah. Ada ayat model. Yang ketiga, Tuhan tak boleh di dunia, dia boleh di akhirat. Sebab doa ni ibadat. Setiap kali kita doa, boleh pahala. Doa lah banyak. Saya kata, doa tak lepas. Tuhan tak terima, patut duduk mengukit ke Tuhan. Anggap lalu tu, ada pendakwah orang lagi. Pendakwah dia ikap orang sendiri. Dia buat agama ni, bila dia asal di mana, dia pergi hadiah, pergi piti. Terlupa nak pergi. Soalnya dua, terlepas. Bila gajuk pula, dia kata hotel pun tak payah. Kita dengan Tuhan yang buat orang sendiri tu. Mungkin doa tak lepas tak lain, tapi doa pula. Doa je kita. Yang kelima, wa min salatin la tanfa', daripada solat yang tak ada faedah. Mana solat kita ni tak khusyuk, tidak ikhlas dan macam-macam. Jadi kita kata itulah di antara yang terakhir sebagai penutup, al-muhafazatu ala nataijiha, kita kena jaga kesan daripada solat tu, kita kena murajaah. Aku semaya lah pada alhamdulillah. Kita suruh ni, makin lama kita semaya, makin khusyuk pada. Makin rasa manis ke tidak semaya. Kau duk main lagu tu dah, daripada zaman umur 20 dulu sampai umur 60, 70, 80, duk main lagu tu, ya tak suruh bersatu. Kalau itulah keadaan kita, maka kita perlu semak balik.
Kata di para ulama, kalaulah mu tak rasa kemanisan ketika solat, ketika baca Quran, ketika bermunajat, mu kena minta Allah Ta'ala hantar balik hati kamu. Kerana mu tak ada hati tu, mu tak ada hati kita. Mana hati kita yang ada hati tu, tapi hati nurani itu tak berfungsi. Jadi kita kena usahakan pada sekalian, biarlah kita semua termasuk di kalangan orang-orang yang jaga solat. Bila jaga solat ni lah kita nak jaga keluarga, nak jaga masyarakat. Itu yang terbaik, insyaAllah. Jadi usahalah sama-sama, carilah jalan ke mana pun, biar semaya ni jadi molek. Usaha yang telah kita kempen bersama dengan para asatidah, para pendakwah, nak suruh kuat maya ni, kita kata masuk syurga sekeluarga. Itu kempen tak habis-habis tu masuk syurga. Apa nak kalau kita nak maya, kita bawa anak kita, bawa keluarga kita, jangan kita pisah ya. Kalau ada kuliah motivasi, ada pertuan kita pakai di ramah-ramah. Jadi alhamdulillah itu di antara cara kita nak selamatkan diri kita di dunia dan aman di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang terbaik, insyaAllah. Jadi setakat dulu apa yang solat dan kualiti kemasyarakatan kita ya, duduk di semaya yang baik, orang lain pun insyaAllah jadi baik. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.